todos nos vamos a quedar hasta el final. Digan si sienten el amor que quieren dar, como una ola que nadie puede parar. Savoir tout fait. Okay, Alhamdulillah ini kita bertiga dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai wasit. Referee ataupun pengadil bola sepak perlawanan persahabatan hari ini. Jadi terima kasih kepada sekolah Bertam atas kesudian datang ke sekolah kami untuk perlawanan persahabatan ini. Moga hubungan yang kita jalin ini boleh terima kasih. Assalamualaikum. Okey, terima kasih diucapkan kepada SK Jalan Datuk Palembang kerana sudi menerima kunjungan kami daripada SK Bertam Perdana Seberang Perai Utara Pulau Pinang. Kami sangat teruja lah dengan game hari ini, di mana kita seri satu sama. So it was a good game. Kedua-dua pasukan memberi saingan yang sangat sengit lah. Jadi kita tengok kedua-dua game waktu first and second game tak ada yang leading kan. And third game kita leading sekejap and then Jalan Datuk Palembang counter balik lah. So it was a good game and thank you Jalan Datuk Palembang for the hospitality. Semua best. Padang best, tempat duduk penonton best, makanan best, walaupun tak ada kaitan dengan bola, tapi best lah. So itu saja dari kami. Nanti datang SK Bertam Perdana. Okay, bye. Coach Jan, tanya atas pemandangan yang hebat sebentar tadi. Boleh Coach berikan sedikit pandangan tentang prestasi pasukan Coach dalam perlawanan hari ini? Baik, Assalamualaikum. Pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah di atas penganjuran yang sangat baik. Dan secara keseluruhannya pasukan kita bermain dengan baik dan mengikut apa yang kita plan lah. Dan sekolah adik pun memberi tantangan yang bagus. Secara keseluruhannya perlawanan sangat baik dan memuaskan. Apa yang pasukan perlu perbaiki selepas ini? Okey, secara keseluruhan kita akan meneruskan latihan demi latihan dan mencari bakat-bakat yang baru untuk diketengahkan dalam pasukan sekolah. InsyaAllah. Okey. Baik. Tahniah dan terima kasih kerana sudi datang ke sekolah kami pada tahun ini. Baik, terima kasih. Coach Morgan, tahniah atas pemandangan yang hebat sebentar tadi. Boleh Coach berikan sedikit pandangan tentang prestasi pasukan Coach dalam perlawanan hari ini? Okey, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada tim SK Bertam Perdana yang sudi datang jauh dan ramai friendly dengan kita. Kita ucapkan tahniah kepada dua-dua pasukan sebab keputusan dia seri 1-1. So, kita nampak dua-dua pasukan menunjukkan corak permainan yang sangat bagus. Boleh pegang bola, boleh passing, ada shooting. Ada, kita nampak cara permainan tu bagus. Bukan setakat nak clear bola, pam-pum tak ada. So sangat bagus. Saya ucapkan tahniah juga kepada SK Bertam Perdana dan juga SK Jalan Datuk Palembang. Apa yang pasukan Coach perlu perbaiki selepas ini? Ini pasukan bawah 12 tahun. Mereka dah sampai penghujung. Lepas ini mereka pergi tingkatan 1, harap mereka kekalkan prestasi. Untuk kekalkan prestasi, latihan sangat penting. So harap mereka teruskan latihan. Semoga berjaya. Okey, baik. Tahniah atas permainan yang sebentar tadi. Okey, terima kasih.
Okey, pertama sekali saya selaku guru besar SK Jalan Datuk Palembang mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Rafida dan tim daripada SK Bertam Perdana Pulau Pinang kerana sudi mengadakan lawatan penanda arah selain mengadakan perlawanan persahabatan bola sepak bersama pasukan SK Jalan Datuk Palembang. Satu perkara yang saya rasa 2 in 1 dan sangat bagus untuk pengalaman guru-guru dan murid-murid sendiri. Apa pandangan cikgu pula? Ya, saya pun macam tu ya cikgu. Saya sangat teruja tengok kita punya anak-anak murid kita antara dua sekolah ni bermain dan mempunyai semangat kesukanan yang sangat tinggi. Dan selain itu kita juga boleh timbal balik dari segi kita boleh ambil sharing ilmu dan pengetahuan. Terima kasih cikgu sudi terima kami. Ya, sama-sama. Jangan lupa kalau ada masa datang lagi. Ya, jumpa datang ke SK Bertam Perdana. Kita akan adakan lawatan balas ke Pulau Pinang, insya-Allah